semua, kembali bersama saya Cikgu Nadia Richard dari SMK Petagas. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan tentang Quizizz AI ya. Okey, jadi apa tu Quizizz AI yang baru ni? Dia membantu kita untuk mengubah kita punya resources yang lama kepada yang lebih menarik lagi. Kan cikgu-cikgu ni banyak kerja, jadi kita mau yang mudah dan menyenangkan. Okey. Jadi macam mana Quizizz AI ini menyenangkan guru-guru? Okey, jom kita tengok. Okey, jadi di sini dia tulis transform your existing resources into engaging activity. Okey, mana kita mau? Extract question from worksheet, create question from YouTube video, boleh juga create question from document dan create question from website. Mari sama-sama kita tengok. Kalau tiada resources, okey masih zero, okey no problem. Kita create question dengan menggunakan topik dan prompt. Okey, mari kita tekan. Inilah. Teks dan prompt ni. Kita kosongkan cikgu, jadi kita biasa juga guna macam ChatGPT kan gitu. Jadi ini pun sama juga. Okey, kita masukkan quizzes, topik, apa yang kita mau soalan-soalan. Kita mau create soalan dari apa. Okey, jadi kita kena tulislah apa cikgu mau guna. Soalan apa yang cikgu mau produce, hasilkan. Okey, kalau saya sudah siap-siap prompt di sini. Ini prompt saya. Hasilkan 10 soalan aneka pilihan tentang hukum Newton sebab saya seorang guru fizik bagi pelajar sekolah menengah. Jadi ada bab di sini, ada untuk pelajar sekolah menengah di sini ada. Okey, jadi apa lagi cikgu mau? Cikgu mau gabungkan soalan berbentuk konsep, aplikasi, hebat kan? Dan situasi kehidupan sebenar. Okey, tuliskan di sini soalan macam mana cikgu mau bentuk macam mana. Okey, setiap soalan mesti mengandungi 4 pilihan jawapan. Jadi cikgu mau AI ni hasilkan soalan ada 4 pilihan jawapan serta penjelasan untuk jawapan yang betul. Kita tidak mau juga mana skemanya lagi nak pening. Jadi ada lagi, pastikan terdapat keseimbangan terhadap kesukaran mudah, sederhana dan mencabar. Jadi seperti biasalah kita ada 3 tahap soalan kan. Jadi masukkan di sini. Ini contoh prompt saya lah. Okey. Dan di sini preference dia cikgu mau language dia setkan English atau Malay, tekankan, tekan di sini. Boleh pilih. Lepas tu nombor berapa, soalan berapa cikgu mau? Automatic 10, 15, 20. Tekanlah kan? Tekan cikgu mau 20 soalan. Okey, tekan kalau 10, 15 tekan pilihlah. Okey, subjek fizik grade 10 iaitu tingkatan 4. Jadi sudah, cikgu tekan continue. Okey, selepas tu kita tengoklah. Dia bagi lagi. Select up to 10 sub question. Okey, mungkin hukum Newton ada gerakan pertama, kedua, ketiga. Saya pilihlah semua. Saya mau ni semua. Situasi kehidupan sehari-hari. Okey, lepas tu generate. Kalau cikgu mau tambah topik lain ikut suka cikgu, cikgu boleh tambah. Okey, sudah. Sedang dibuat kuis hukum Newton untuk murid. Ada siap contoh jawapan lagi. Tidak payah susah-susah kan cikgu? Sampai 20 soalan. Gitu. Boleh? Sudah sampai di sini. Sama ada cikgu mau ubah sedikit, mungkin tidak ngam. Kalau tidak ngam boleh edit. Kalau mau ubah lagi boleh suruh lagi dia generate baru. Kalau tidak, puas hati dengan ni dan teruskan menggunakan Quizizz. Siap cikgu. Senang sahaja. 1 poin 1 poin. Dan publish. Bolehlah share. Okey, start activity kah, share kah? Senang kan?
Alright, okay, next. Kita tengok, ini tadi guna prompt. Sekarang guna dokumen. Okay, dokumen pun boleh. Kita drag and drop study material, mana tahu cikgu mau ada nota macam saya. Okay, saya cuba sini. Nota fizik bab 1. Okay, saya sini kita nampak. Okay. Nota ni berbentuk macam ni. Macam ni je tahu. Mari kita tengok. Nota tu nah, macam ni saja. Tulisan murid, untuk tulisan cikgu pun boleh. Okay? Nah, nota macam ni je. Ringkas. Uploadkan. Uploadkan. Pilih number of question macam biasa. Language, Malay, fizik dan grade keberapa. Dan seterusnya tekanlah generate quiz. Alright. Okay, kita tunggu sebentar. Quiz is AI membuat soalan daripada dokumen PDF nota cikgu itu tadi yang cikgu sudah upload. Okey, macam mana? Gini. Tengok. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti fizikal? Semuanya ada berdasarkan di nota itu. Okey, ada gambar ni sebenarnya. And then publish. Kalau mau add question boleh add question. Kalau mau edit, kalau cikgu terpuas hati boleh edit. Okey. Nah, siap kan? Alright, itu guna dokumen. Okey, kedua guna dokumen. Okey, next kita cuba lagi. Okey, untuk YouTube video, mari kita tekan. Okey, sebenarnya quizzes dia belum lagi dapat generate assessment from inilah. Kalau kita tengok di sini. Nah, okay, YouTube video is no longer allowed. Okay, dan tidak supported on quizzes due dia punya privacy lah dan guidelines compliance guidelines. Okay, jadi kita bersabar dulu, belum boleh guna YouTube video. Okay, next website. Okay, website ni, okay, kalau saya ambil senang je, ambil dari buku teks. Okay, contoh ni buku teks. Cikgu ni ada upload buku teks. Okay, ambil ni link dia, buku teks, letak sini. Okay, kita pilihlah macam biasa language Malay, number question kali ni saya pilih 15. Okay, fizik 10 grade dan generate quiz. Okay, boleh saja guna buku teks di link tu. Kan? Senang. Alright, mari kita tengok. Okay, kita gunakan link yang sedia ada di website, terutamanya buku teks lah. Okay, so kita kena menggunakan buku teks dan murid pun kena belajar menggunakan buku teks. Nah, dapatlah dia punya soalan berdasarkan link buku teks yang dimasukkan itu tadi. Jadi cikgu pun mudah sebenarnya kan. Nah, gitu saja. Yeay, bagusnya quiz is AI ini, dia membantu kita. Tidak payah sudah susah-susah. Kan? Siap ada jawaban lagi. Jadi kalau murid sudah menjawab, kita pun dapat analisis macam biasa. Jadi lah boleh buat live ni atau kasih assign murid homework gitu. Okay. Alright, jadi jangan lupa untuk menggunakan Quizzes AI memudahkan guru-guru. Okay. Bye.